Jom jamah sikit. Hari kita jamah kat mana? Hari kita jamah di restoran Rasa & Co. Di Taman Abiat, Johor Bahru. Wow. Restoran ni baru dibuka pada tahun lepas tau. Ya, jangan risau parking luas. Waktu operasi dia daripada 8 pagi sehingga 6 petang. Hari Rabu, cuti. kita makan apa dekat sini? Macam-macam. Tapi yang paling teringat sampai sekarang air strawberry milkshake dia. Sebab macam makan aiskrim. Betul. Inilah antara makanan yang kami jamah. Banyak kan? Banyak, antaranya ada dumpling, Ya. ada western, Ya. ada nasi lemak, ada mi siam. Macam-macam ada. Okey, yang ni dumpling. Dumpling dia isi dalam tu full. Lepas tu juicy dumpling dia. Terkeluar-terkeluar air. Lepas tu full dengan daging. Untuk nasi lemak dia pun wangi, berlemak. Ayam dia besar dan dihidangkan pada panas. Ya. Lepas tu sambal dia tu ada pedas-pedas sikit, ada manis. Dah sesuai lah untuk tekan orang Melayu macam kita ni. Ya, ayam dia pun lembut. Tengoklah tu. Lepas tu akan jamah makan chicken chop. Chicken chop ni crispy tau. Lepas tu korang boleh pilih sos apa korang nak. Ada black pepper, ada teriyaki, ada cheese, ada macam-macam lagi. Betul. Yang ni adik Jamal minum air Holic Coffee. Tak pernah dengar kan? Ini pun first time adik Jamal rasa dan secara mengejutkan. Sangat-sangat sedap je combination Holic dan kopi tu. Lepas tu inilah yang tadi tu aiskrim tu. Sangat-sangat sedap. Bolehlah korang try. Tak dilupakan juga dekat Rasa & Co ni juga ada air yang di brew sendiri tau dekat restoran ni. So kalau korang nak tapau bawa balik ke, boleh je beli terus dekat kaunter. Ya, freshly made. Lagi satu, staff apa? dia friendly tau. Ya, kalau korang ada masalah angkat je tangan. Staff dia datang. Ya, pasti laju-laju dia datang. Ya. So korang takkan tengok je adik dengan Kak Jamal makan tadi kan? Apa kata yang nak pergi dating tu bolehlah singgah. Takkan nak dating tempat yang sama je. Sebab adik dah Kak Jamal approve.